lah dengan kau. Kalau berani, marilah. Kau ingat aku takut? Jangan sembang lebih. Mari sini. Aha, aku Mona, seorang yang sangat nakal. Lepas tu, dia lari sebab dia nampak Mia. Ini Lara, kawan aku. Orangnya baik hati, tapi... Walaupun dia suka membebel aku, dialah kawan yang aku ada. Kamilah sahabat sejati. Mona, Lara. Wah, mantap kan nama kita. Memang terbaiklah. Boleh tahanlah. Kan? Kau nampak tak tu? Pelik kan? Alah, benar Lara. Kau ni berhati je tau. Sekejap nama okey. Sekejap nama okey. Benar. Itulah dekat sekolah. Kamu sama je perangai kau. Kan macam tak betul kan? Kau ni... Mona, sabar Mona. Biarkan saja Siti hantu. Jom, mari kita. Wah, Nabi mana tu? Tekan diri lu. Lara, kau tak nak ke main dengan budak yang lain? Kesian kau. Disebabkan kau main dengan aku, kau tak dapat main dengan budak yang lain. Ish, apa kau cakap ni? Aku tak kisahlah. Kau janganlah sedih. Aku kan ada. Apa yang kita boleh buat sekarang, cuba untuk jadi lebih baik. Aku yakin nanti kau pasti ramai kawan. Betul ni? Iya, betul. Jadi kenalah semangat. Ayo Mona. Ayo Lara. Kan bagus macam ni. Ramailah yang nak berkawan dengan kau. Terima kasih. Ini sebab petolong juga. Mona, aku ada... Hai Mona, jom kita pergi kelas sama. Okey, kejap. Lara, nanti lagi kita sambung Okey, bye. Itu adalah kali terakhir aku melihat Lara. Aku tidak tahu ke mana perginya. Aku merindukanmu, Lara. Hai, Mona. Oh, buat apa kat sini? Saya nak tunggu Lara. Oh, Mona. Aku datang ni sebab nak minta maaf atas apa yang aku pernah buat sebelum ni. Tak apa. Aku tak pernah menahan hati pun. Kenapa? Kenapa kau tak cakap dari dulu yang kau sunyi? Kenapa nak simpan semuanya sendiri? Kenapa? Kenapa Mona Lara? Selama ini aku sendiri. Aku sunyi. Hanya bayangan teman yang menemani diriku. Terima kasih untuk segalanya, Lara. Kenangan ini untuk kita bersama.